Assalamualaikum semua. Alright, jadi hari ni kita berada di Kota Baru, Kelantan. Sebab sebenarnya gua ada kerja lah kat sini, ada tugas gua kat sini. Tapi alang-alang kita datang kat sini. Pada hari ni sebenarnya adalah hari pertama di mana YouTuber terkenal negara iaitu Syamie Sazli. Dia ada buat konsert ataupun event lah sebenarnya yang menampilkan artis-artis daripada era 90-an dan 80-an. Ni kira rasa lu orang semua tahulah pasal event ni kan, sebab tengah kecoh sekarang ni pasal event ni kan. Selain daripada tu sebenarnya tujuan gua nak pergi ke event tersebut bukan sebab itu saja, tapi sebab gua nak jumpa salah seorang legend ataupun otai rock di negeri Kelantan ni. Desire kita dah pernah buat, kita dah pernah buat, Zodiac kita dah pernah buat, antara dia. Ada satu lagi kumpulan daripada Kelantan yang belum pernah gua buat lagi. Jadi inilah dia, kumpulan Positif. Jadi pada hari ni gua nak jumpa dia punya drama, di mana drama kumpulan Positif ni iaitu Brother Syam masih lagi aktif bermain muzik, dan pada malam ini beliau cover sebagai gitaris untuk performance pada malam inilah di event Syamie Sazli tersebut. Jadi let's go kita. Okey, dah sampai dah kita di Maidin Tunjung. Ada hujan sedikit. Seperti biasalah, ada jual makan-makan kat sini kan. Pasal kita kat Kota Baru, kita cakap makan-makan lah, bukan makan-makan Okey, jadi jom kita pergi cari kat mana tempat ni. Ada Syam kata dia dekat satu booth lah, dekat tepi pentas. Jom kita pergi cari. Dia lah lokasinya. Alright, so dekat sini lah tempat pentas dia. Macam ni pentas dia. Kita lah boleh tahan lah. Yalah, YouTuber terkenal babe, buat event. Kita mesti support lah sama-sama YouTuber kan. Itu saya bilang, oh jangan 15 tahun dah. Oh, dah letak jadi. Nah, tu Syamie Sazli dia. Aku dah sembang dah. Okay, jadi malam pertama ni, hari pertama lah, bukan malam pertama Kita ada Datuk Nes, kita ada Ijam Medicine, kita ada Man Vicitra, dan ada beberapa lagi artis-artis lain serta selebriti ustaz. Oh, kena time lah kita datang Ada 3 orang rockers selama kita. Ni Brother Syam. Akhirnya sampai di Kota Baru. Jom santai Kota Baru Maidin bro. Right. Salam. Terima kasih kerana datang. SOP yang diletakkan oleh Majlis Kebadan Kota Baru. Okey, di tengah ni untuk keluarga yang nak datang dengan keluarga boleh duduk tengah. Yang mana sebelah kiri saya, sebelah sini untuk kaum wanita. Yang di sebelah kanan saya untuk kaum lelaki. Minta kerjasama sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Tak dengar? Apa khabar orang Kelantan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kerja luarnya kerja Kelantan lah. Kerja Kelantan ke Kita ni? Kelantan ni boh. Oh, Kelantan semua. Oh Kelantan. Okey. Hari ni ni bah. Ya. Hari pertama kita berada di mana? Hari pertama kita hari ni, alhamdulillah. Cuaca pun cantik hari ni. Alhamdulillah. Ya. Cuma petang tadi hujan sikit. Ya. Sepatut kita start tadi awal. Tapi disebabkan hujan tu kita ada repair sikit. Ya. Jadi start lambat. Tapi esok kita start seperti biasa. Pukul Betul. apa? Esok pukul 9. Pukul 9 mari awal. Okey, baik. Dah ready ke belum? Are ready? Alright. Okey, dari pentas Jom Santai Syamil Chazri Malam Hijrah mempersembahkan Man Kerabat. Semua orang datang hari ini berdoa semua. Datang dulu lah, mula-mula saya datang dulu. Ada sekali saya datang. Jadi ya, senyap pun tak tahu. Semua cakap dalam hati, khabar baik ya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, terima kasih. Masya Allah. Terimalah untuk anda semua. Lagu ni khas untuk semua alam. جنة ونعيم سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك
Semua yang hadir pada malam ini, apa khabar? Apa khabar? Baik, Maya Isa dah pada belakang ni. Maya dah deh, Alhamdulillah. Jadi pada malam hits hijrah ni, Abang Man dan kita semua pada malam ini, kita bersama dengan dua orang ahli panel kita. Ahli panel kita ni bukan calang-calang Abang Man. Yang sebelah kiri alik sana sekali, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Asif kita. Tepuk tangan sikit. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri saya ini tak lain bukan Al-Fadil Datuk Haji Ustaz Iyo Pareng. Ses. Okey, jadi bersempena Bagaimana pada masa itu seorang daripada adik kepada Halidah penyanyi, dia telah mandi di laut bersama saya dan dia telah meninggal dunia sebabkan kelemasan. Jadi itu satu benda yang mesej dari Allah Ta'ala untuk beritahu perkara yang ada di dunia ni tak kekal kan? Jadi ada masanya dia akan letak satu situasi itu dalam keadaan yang tidak terfikir oleh akal saya. Jadi satu benda yang sungguh menyedihkan saya bila kematian adik Halidah ketika itu kan. Jadi disitulah bermulanya benda-benda yang mendatangkan peringatan kan. Ya betul ya. Alhamdulillah. Jadi semua daripada kita ada kisah hijrah masing-masing. Dan kita dah dengar juga sikit daripada Iyo Pareng. Ya, kalau boleh Iyo cerita kepada kita pada malam ni, gapo kat mana hijrah ni? Royak sikit yo. Assalamualaikum. Saya nak tanya boleh kau? Hijrah ni gapo be? Kita tanya dia tanya orang pula tu. You cerita sikit. Gapo? You faham kata dengan hijrah ni? Semua orang nak dengar. Hijrah tu semaya jangan tinggal. Hijrah tu gapo dia tu semaya jangan tinggal. Kalau dia suka asih pula, oh ya asih sikit. Gapo dia mana hijrah? Ya kena maya semua. Jangan tinggal tu ya. Semaya jangan tinggal, kena semaya semua. Itu makna hijrah. Okey, mana daripada kita molek jadi kau molek, daripada kita tak semaya jadi semaya, daripada tak puasa kita kena puasa. Itulah makna hijrah untuk kita semua. Jadi itu sikit daripada kita.
suara anda semua La ilaha illallah. Lagi sekali ya, boleh? Boleh? La ilaha illallah. Semualah saya dengan Abang Wan ni panggil memang minat jak kecil lagi lah Abang Wan. Ya. Kalau lagu memori daun pisang tu panggil Boleh tapi pas tu boleh sikit tak boleh Abang Wan. Sebab dia kena tukar tu daripada memori daun pisang kepada memori batu nisan baru saya boleh nyanyi. Okey. Baik. Al-Fadhil saya ada soalan kepada Abang Wan berkaitan dengan hijrah. Silakan. Hijrah tu Allah hidup kita kita hidup Allah kita Ya. Soalan dia. Soalan dia apa? Saya tak kecil Kelantan pun tahu tak. Saya isteri saya pun orang Kelantan. Alhamdulillah. Nombor apa tu? Nombor 1. Okey. rimba cintaku kaku dan sepi ku terjalan sunyi yang tanpa cahaya kasih-Mu Tuhan rimba cintaku yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Set-set kita jangan pecah dah. Okey, insyaAllah. Lagu yang saya nak nyanyikan ni, lagu yang menjadi satu ketika dahulu yang menunjukkan nama kumpulan Madison. Tapi asbab daripada penghijrahan saya tukar lirik lagu ini bekerjasama dengan juga Ustaz Bazli UNIC. Begini ternanti-nanti kau terbang melayang. Bertanya-tanya iman di dada, menyapa lalu jua. Bertanya-tanya di ujung waktu, kau sayang lalu. Ya Allah, ya Tuhanku, kami hidupkanlah kami dalam iman, dan kau matikanlah kami dalam iman. Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman, dan kau masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman. Dan di sana Nabi SAW telah dilempar dengan batu Abaijam, telah sampai berdarah. Dan darah Nabi itu dikatakan kalau Nabi jalan tu dia bunyi dalam kasut Nabi tu, bertakung darah Nabi SAW. Itu naknya hebatnya perjuangan Nabi di dalam menyampaikan dakwah kepada kita. So kita nak dengar juga daripada Abaijam, ada ataupun tidak Abaijam sisi-sisi pahit lah dalam penghijrahan Abaijam itu. Allah SWT Muhammad. Kalau dia nak berhijrah, dia pasti akan menghadapi satu proses. Kan dalam proses itu yang dikatakan ujian yang Allah bagi. Sebenarnya Allah nak tarbiyah kita, Allah nak didik kita kan. Di antara perkara yang saya hadapi kadang-kadang tu begitu sukar. Saya nak hadap benda tu, tapi saya kena hadap juga kan. Saya nak ketepikan kawan-kawan yang saya sayang. Yang pertama kan, kawan-kawan kadang kita subhanallah bila kita nak berubah ni, yang penting sekali kita kena duduk di dalam suasana yang boleh menjadikan kita baik. Dalam arti kata lain, suasana yang baik lah. Kalau kita katakan rasakan suasana akan
mengistiqamahkan kita dalam yang tidak baik tu kan. Jadi maknanya kita kena keluar. Angin
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama bertemu sua dan mengeratkan lagi tali silaturahim di antara kita yang jelas terjalin dari dulu hingga ke saat ini. Dan malam ni kita dapat terjemahkan betapa hebatnya silaturahim itu sendiri. Dan saya nak ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada saudara Syahmi Sazli yang mengundang saya dan rakan-rakan artis yang lain pada malam ni. Dan saya bila saya perhatikan seorang insan yang bernama Syahmi Sazli ni memberi peluang kepada artis-artis lama yang jarang kita dengar lagi dah, yang tak ada lagi dalam ni, tetapi saudara Syahmi Sazli bawa mereka ini dan angkat mereka ini. Sekali lagi berikan tepukan yang paling hebat untuk Syahmi Sazli. Terima kasih Syahmi. Dan kepada orang Kota Baru, orang Kelantan, saya tahu awak pun boleh nyanyi. Ramai penyanyi-penyanyi daripada negeri Kelantan, antaranya Rahim Ma'ruf yang saya kenal, ramai. Dan saya dapat tahu juga Rahim Ma'ruf juga dipilih untuk menyanyi bersama-sama, memberikan lagi suasana nanti insyaAllah. Saya dapat berita. Apapun, jom kita nyanyi sama-sama dengan lagu yang ditulis oleh Ari Wibowo, dengan lagu yang bernama Tiada Lagi Hidungmu. Pada malam itu kita berbicara ataupun kita bertemakan hijrah daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik. Jadi saya tak nak tanya soalan, saya tak nak tanya apa-apa dengan Datuk. Kita cuma nak dengar nasihat daripada Datuk untuk kita semua bawa pulang pada malam ini. Apa nasihat yang Datuk boleh bagi kepada kita selaku orang legend? Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih ya anak berdua ni. Awak pun orang yang hebat tau. Dan saya cuma nak share dekat sini.
bila kita hidup dalam keadaan yang sempurna, bila kita diberikan kesihatan, bila kita diberikan peluang untuk terus berjaya dalam kehidupan, yang pertamanya hendaklah kita hijrahkan diri kita, hijrah yang lebih baik lagi. Jadi rugi bagi setiap insan yang tak hijrah, tidak berhijrah, terutamanya untuk hijrah daripada perkara yang kurang senang dengan berhijrah dengan perkara yang lebih baik lagi. Sengaja terduga kita
Terima kasih, beri